sekarang ni kita nak pergi masjid balik untuk buka puasa. Sekarang dalam pukul 5 subuh. Kita tengok masjid punya tower tak nampak sangat sebab ini namanya sandstorm. Rebut pasir. Waalaikumsalam. So jom kita berbuka puasa. Dah tukar baju tadi, pakai baju putih masuk dalam raudah. Sekarang pakai baju sejuk sebab malam dah agak sejuk sangat. Jom kita buka puasa lagi sini. Okay, ni dia makanan-makanan untuk orang buka puasa. Yang packaging dalam dia ada roti semua, kurma semua kan. Ni diorang tengah busy nak readykan bagi ke setiap soft sebab diorang belum agihkan lagi. Diorang baru nak bawa masuk ke dalam masjid. Okay guys, sekarang terpaksa pakai mask sebab keadaan dia terlalu dusty terlalu berpasir sebab sekarang tengah ribut pasir. Kalau tak nanti kita senang dapat penyakit batuk semua ke apa kan. So saya tunjukkan keadaan ni macam mana ribut pasir ni. Kelihatan. Tengok dia punya ribut pasir macam sampai matahari pun boleh nampak. Berpasir. Diorang masuk je dia tutup. Jadi kita tadi lah. Okay. So sekarang lepas tarawih kita kembali shopping dan nak pergi makan. Sebab esok hari terakhir kita dekat Madinah. Bukan hari terakhir lah, hari second last. Sebab hari terakhir kita akan separuh hari je kat sini. Lepas tu kita balik. Masjid Nabawi. Sini memang ramai. Ramai orang shopping kat sini. Masing-masing rata-rata semua orang Arab yang jual kat sini boleh cakap Melayu. So tak ada masalah. Okay, hari ni dinner dekat kedai Pakistan. Biryani. Lepas tu ada dal. Bismillah. Diorang attack caravan Abu Sufyan dalam perang Badar tu. Tentera Islam attack caravan Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa bahasa. So sekarang kita dah sampai dekat Gunung Uhud di mana peristiwa perang Uhud berlaku. Ni sepanjang belakang ni Bukit Uhud. Sekarang ni kita nak tengok kubur para syuhada dulu. So ini dia bahagian kubur para syuhada dalam tu. So kita memberi salam lah kepada para syuhada. So itu dia bukit yang sorry. Tak suara pula. Itu dia bukit yang pemanah yang diorang turun tu, yang diorang lupa arah Rasulullah tu yang kena perang. Itulah dia punya bukit dia. Dia sebenarnya lagi tinggi tapi dia dah bila ramai sangat orang naik, makin lama makin merendah. So sekarang kita dah panjat bukit pemanah yang waktu peperangan Uhud tu. So sepanjang sini semua Gunung Uhud.
yang berperang. Dulu Nabi berperang kat atas bukit tu, atas gunung tu. Ni gunung untuk pemanah je. Banyak saya belajar kat Gunung Uhud. Sebenarnya apa sebab dia, apa sebab sebenar dia berperang. Sebab orang kata peperang Uhud tu orang Islam kalah kan. Apalah semua kan. Sebenarnya banyak info yang lebih kita dapat tahu sebenarnya bila kita pergi tempat tu sendiri. Kita dapat pergi Masjid Qiblatain. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat belakang ni, Masjid Qiblatain, di mana peristiwa berlakunya penukaran daripada kiblat pertama iaitu dekat Masjid Al-Aqsa bertukar kepada Kaabah yang sekarang pada zaman Nabi dulu lah. So kat sini lah berlaku peristiwa penukaran kiblat. So itulah nama dia, Masjid Qiblatain. Okay, so ni dalam keadaan dalam masjid dia kan, ni semua keadaan dalam masjid dia. So saya nak tunjukkan something yang menarik. Sekarang ni kat atas ni nampak ini adalah tanda semasa dulu kiblat utama kita Masjid Al-Aqsa kan. Ini kiblat menghadap Masjid Al-Aqsa ni ke arah sana. Lepas tu dia diperintahkan oleh Allah supaya tukar kiblat daripada Masjid Al-Aqsa kepada Masjidil Haram. Masa tu Nabi tengah solat, Nabi pusing 180 darjah. Maksudnya pusing ke belakang, menghadap sana pula. Sana tu menghadap Kaabah yang sekarang kita punya umat Islam punya kiblat. So dulu kiblat dekat belah sana, kat belah sana. So bila diperintahkan pusing macam ni. So macam tu lah dia punya cerita. Masjid Qiblatain tu maksudnya masjid yang waktu peristiwa kita punya kiblat ditukar kan. Sebab sebenarnya masjid kiblat pertama Islam adalah kat Masjid Al-Aqsa, lepas tu tukar kepada Masjidil Haram dekat Kaabah tu pula kan. Lepas tu pergi Masjid Quba. Masjid Quba saya dapat pergi 2 kali alhamdulillah. Sebab manfaat dia Masjid Quba ni, kalau kita berwuduk daripada rumah, daripada hotel, kita solat sunat 2 rakaat dekat Masjid Quba, kita dapat pahala dia, pahala macam kita buat umrah. Dapat 2 kali benda tu. Sebab first tu saya pergi yang naik bagi tu kan. Second time ni saya pergi dengan trip lah, dengan mutawif semua. Okay, so sekarang ni hari ni kita pergi Masjid Quba balik. Semalam pergi naik bagi kan, hari ni kita pergi naik tour. So kan pergi Masjid Quba ni kan ada ganjaran. Barang siapa yang menunaikan solat sunat 2 rakaat kat sini, lebih kurang macam tu lah. Betulkan saya kalau saya salah. Macam siapa yang ambil wuduk daripada rumah dan solat sunat 2 rakaat dekat Masjid Quba, pahala dia macam kita buat umrah. Macam tu lah. So untuk pengantar semua, Masjid Quba ni adalah masjid pertama yang dibina semasa Nabi Hijrah. Masjid pertama dibina dalam Islam lah. Macam tu lah. Dia punya penyewa, maksudnya orang sewa bangunan ni. Salam semua. So hari ni kita nak pergi ke masjid untuk buka puasa kali terakhir dekat bumi Saudi Arabia hari ni. Sebab esok tengah hari kita nak balik dah. Tapi kita punya flight pukul 7.40. So kita buka puasa maybe dalam kapal terbang. So ini kali terakhir buka puasa. Okay, so ini kali terakhir buka puasa dekat masjid dekat sini. So kita sempat buka puasa 2 kali dekat Masjidil Haram, 3 kali dekat Masjid Nabawi. Rasanya betul lah tu. So esok kita buka puasa dekat airport. So
dah nak balik dah. Dia best perjalanan ni. So sekarang ni semalam kan ada sandstorm. Semalam ada debu ni. Debu sandstorm. So hari ni alhamdulillah dah tak ada, dah clear. So kalau nak tahu dia clear ke tak, nampak Gunung Uhud tu nampak. Semalam tak nampak. So inilah dia perjalanan pergi ke masjid terakhir kali untuk berbuka puasa. So insyaAllah hari ni buka puasa biasalah, sebab kalau buka puasa kat masjid ni dia akan bagi packaging yang sama tu lah. Sekejap dia akan bagi packaging yang sama tu lah. Dia bagi dalam tu ada roti, ada biskut sikit, ada yogurt dengan ada kurma dengan mineral. Kita buka puasa dulu, lepas tarawih baru kita buka puasa yang berat. Ada kucing kan kat sini? So suasana macam ni nanti dah balik kita akan merindui lah. Sebabkan so far saya baru 3 hari dekat Madinah ni, saya dah merindui lah suasana dekat Mekah. Walaupun suasana Madinah ni lebih tenang daripada Mekah yang macam terlalu busy, tapi itulah membuatkan Mekah tu Mekah. Terbaik. So sekarang kita tengah shopping kat kedai ni. Ada banyak coklat. Kurma pun ada. Ni lah coklat yang pistachio kunafa coklat. Saya dah beli lah 2. Satu ni 20. Dia ada macam-macam. Ada yang sampai 70 ringgit, 70 rial, ada sampai 80. Okay, ni last day pergi shopping. So kita dah balik. Bye. Okay, hari ni kita makan rare sikit sebab kita makan kat tempat yang terbuka. Tempat ni memang tempat lepak. Depan tu ada McDonald's, celah-celah bangunan, dan kita makan. Bismillah. So sekarang kita berada dekat kawasan pekarangan Masjid Nabawi. Tempat ni memang tempat viral. Macam-macam kedai ada kat sini. Dia famous kat daripada aiskrim, buah, makanan Turki, makanan Medina, Malaysian food pun ada, nampak tu. Malaysian food pun ada. Macam-macam ada kat sini. Dan ramai sangat orang malam ni lepas tarawih. Nanti pemandangan masjid macam ni, orang ramai ambil gambar. Aiskrim apa ni? Pistachio dengan rose Rose dengan pistachio. Tengok sikit macam lawa Rose petal betul-betul. Boleh makan tak? Ini nanti dah ambil sikit. Ingat alah, sakit tu memang dah sakit dah. Bukan masa sihat je sakit. Memang dah sakit. Ini berapa rial? 10? 15. 15. Wangi tu rasa dulu. Terima kasih. VIP. So hari ni kita nak isi air zam-zam. Kat Madinah ni boleh isi air zam-zam dekat paip-paip ni sedikit. Macam ambil uduk kan. Isi dulu.
Isi penuh-penuh, boleh buat minum, boleh buat mandi, banyak syafaat, banyak kebaikan kan air Zam-Zam ni. Macam ni lah. Dia ada dekat satu tempat je, dekat pagar ni. Sekejap, saya tak tahu dia pagar apa. Nanti saya tengok balik. Okay, dan siap. So kita kena bawa siap-siap lah. Bekas air macam ni beli 5 rial je. So boleh ambil sebanyak-banyaknya, free saja. Okay, so dia ada dekat gate 310. Ramai tengah ambil air tu. Jom kita balik. So ini dia keadaan di perkuburan Baqi', di mana ramai sahabat Rasulullah yang dimakamkan di sini. Ramai orang nak masuk, beratur. Dia bagi masuk part by part. So kita tak beratur lah sebab kat sini ramai. Dan kat sini masih subuh lagi. Ini lepas subuh ni. So itu dia. Alhamdulillah, banyak saya belajar benda sepanjang saya pergi ke Mekah ni, dan saya takkan lupakan pengalaman-pengalaman yang saya gain, saya dapat experience daripada pengalaman ni. Sebabkan saya punya perjalanan ni lebih membuka mata saya tentang Islam, membuka mata saya untuk mengenali lagi tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, appreciate Nabi kita, mengajarkan saya lagi banyak-banyak ilmu tauhid, banyak hadis, banyak cerita-cerita sirah tentang Nabi, tentang hadis-hadis Nabi, semua tu kan. Kalau saya tak pergi, saya rasa saya tak tahu. Dan banyak lagi benda yang saya belajar, even small thing pun. Macam satu benda saya nak share kat korang. Kalau korang nak tahu kenapa macam design-design kat masjid semua macam simetri-simetri, lepas tu ada macam bentuk gerbang-gerbang, itu sebenarnya diambil daripada peristiwa Gua Sur. Kan kalau korang tahu, Gua Sur kan masa tu penduduk musyrikin Mekah nak kejar Nabi Muhammad kan, sebab Nabi Muhammad nak melarikan diri ke Mekah, dan Nabi menyorok ke dalam Gua Sur. Dan apabila Nabi menyorok dalam Gua Sur, labah-labah buat sarang dan burung merpati buat sarang dekat depan pintu Gua Sur tu dengan keadaan yang cepat. So dari situlah diambil dan menjadi lambang keislaman. So sebab itulah dalam masjid, dekat masjid semua ambil mereka bentuk yang macam simetri, sama macam sarang laba-laba. Bentuk gerbang sama macam burung merpati punya sarang. Tu saya dapat knowledge tu. Alhamdulillah banyak. Dan saya belajar tentang tak semestinya semua benda kena jadi sempurna. Sebab apa? Sebab saya rasa saya pegang kepada satu quotes ni. Tak sempurna tapi mencukupi. The less is more. Kita tak semestinya kita nak kena jadi sempurna, tapi kita kena mencukupi. Bila kita mencukupi tu, baru kita rasa diri kita rasa hidup kita sempurna. Sebab kita tak semestinya perlu rasa macam, oh, I have to buat benda ni sempurna. Kita kena buat semua benda ni sempurna. Kena buat mesin cantik punya. Tak perlu pun buat macam tu. Sebab kalau nak cari sempurna sampai bila pun kita takkan dapat. Sebab manusia tak pernah nak perfect. Yang perfect hanya Nabi Muhammad. Cumanya kalau kita dah rasa benda tu, kita appreciate benda tu, kita rasa cukup dengan benda tu, dan kita yang menyempurnakan benda tu, dah sampai benda tu rasa cukup, itulah sebenarnya hikmah. Itulah sebenarnya, that is the point. Tak sempurna tapi mencukupi. The less is more. Kalau kita appreciate dengan benda yang kita ada, walaupun benda tu sikit, kita akan rasa cukup dengan benda tu. Tak perlu pun sempurna, asalkan memadai.
Itu yang saya belajar. Dan satu lagi saya belajar bila saya berbuka puasa ramai-ramai dekat masjid ni. Saya buka puasa ni ramai-ramai. Duduk bersila pun tak muat. Saya terpaksa duduk yang macam ni kan, angkat satu kaki kan. Sebelah saya pak-pak Arab, orang Pakistan semua. Tapi apa yang saya perasan, ukhuwah tu antara umat Islam, saudara sesama Islam. Walaupun saya tak faham bahasa diorang kalau ada makanan lebih kan, diorang offer. Pisang, offer. Diorang ada, contoh hari tu saya duduk sebelah orang Pakistan. Diorang ada samosa, diorang bagi saya sikit. Lepas tu saya tengok orang depan saya, dia bagi roti dekat orang sebelah dia. Lepas tu dia borak-borak gelak-gelak. Walaupun diorang tak faham bahasa Inggeris, diorang ni bagaikan lembu cakap dengan kambing. Diorang tak faham each other. Tapi diorang boleh gelak-gelak, borak-borak. Saya rasa macam, inilah ukhuwah saudara sesama Islam. Inilah sebab kenapa Nabi suruh kita kekalkan ukhuwah saudara sesama Islam. Jangan berpecah-pecah belah. Saya rasa macam, ya Allah, walaupun diorang tak faham bahasa sama sendiri, even saya pun rasa macam saya tak faham Pak Arab saya sebelah saya ni cakap apa. Tapi dia share makanan dengan saya macam, syukran, jazakallahu khair. Saya rasa macam benda tu sangat-sangat bermakna, memberi pengajaran baru kepada saya. Supaya kita appreciate semua orang, kita kekalkan ukhuwah, kita jadi baik dengan semua orang. Sebab kita tak tahu, sebenarnya itulah rezeki yang datang kepada kita. Kita jangan ingatkan rezeki datang secara duit je, apa semua tu kan. Sebenarnya, kalau kita ada orang buat baik dengan kita semua tu kan, itu adalah rezeki juga sebenarnya. Itu benda yang saya belajar, benda baru kat sini. Dan kita kena sentiasa berkongsi rezeki dengan orang. Sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang. Tak semestinya rezeki kita tu Allah turunkan untuk kita saja. Rezeki Allah turunkan kat kita tu sebenarnya untuk kita sharekan kepada orang juga. Sebab itulah kita kena baca doa fi dunia wal akhirah. Kita kena doa kepada Tuhan supaya kita dapat something tu dan kita boleh memberi balik kebaikan kita kepada orang-orang lain. Itu saya dapat sepanjang saya punya trip dekat Mekah ni. So sekarang kita nak check out. Selamat tinggal Masjid Nabawi. Alhamdulillah bila balik tu saya rasa macam sedih juga nak meninggalkan kota Mekah dan Madinah ni. Okay, sekarang ni update sikit. Kita dekat lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Salman. Betul tak sebutan dia? Bukan Salman, Prince Mohammed bin Abdul Aziz di Madinah. So sekarang kita tengah kena sidai dengan Qatar Airways sebab dia baru beritahu lagi gate dia orang kat mana. So kita macam dah berjam-jam lepas kat sini. Dah lah puasa, lapar, tapi tak apa. Kalau kita sabar, itu adalah dugaan berpuasa. Nikmat dia akan dapat berganda kali ganda. So kita sambil sekarang nak tunggu Qatar Airways mengumumkan gate dia ke berapa. So ini dia airport Madinah. Dia tak adalah besar sangat, lebih kurang macam airport Penang International Airport, Kota Kinabalu macam tu kan. So itu dia. Jumpa korang di next clip. Okay, so kita baru lepas check bag. Lepas tu kita dapat kurma dengan air mineral untuk kita berbuka puasa. Okay, sekarang kita dah dekat gate 115. Tapi masih menunggu lagi kita punya pesawat Qatar Airways. Belum sampai lagi. Sekarang ni masih pesawat lain dekat kita punya gate. Ini ada Oman Air Boeing 737 Max. Dan Alhamdulillah bila balik tu
saya dapat merasai pengalaman berbuka puasa dan sahur di dalam kapal terbang. Sekarang dah azan. Korang boleh dengar azan. Sekarang dah azan kat airport. Kita punya flight delay pula 1 jam. Kita berbuka dulu. So saya balik tu unexpected juga. Saya dapat kapal terbang pesawat yang saya tak expect. Sebab dalam flight ticket balik daripada Madinah ke Doha gunakan Airbus A330, sekali saya dapat Boeing 777. Lah memang saya excited lah. Kapal terbang yang lagi besar daripada A330. Okay, so pesawat dia dah sampai. Dia delay sejam sebab dia turun lambat. Lepas tu tiba-tiba kita kena tukar gate daripada gate 115 kepada gate 124. Okay, jauh sikit. So jom kita pergi. Okay guys, pesawat kita dah sampai dah kat belakang ni, Boeing 777-300ER. So sepatutnya kita dapat kita menaiki Boeing 787-9. Macam kita dah dapat dekat kita punya flight ticket kan. Tapi tiba-tiba change of plan, change of aircraft. Tiba-tiba kita dapat Boeing 777-300ER. Okay je, sama je, dua-dua best. Airbus yang 777 ni pun besar. Saya suka juga. So apa lagi, jom kita boarding the airplane. Airplane ni datang lambat sikit sejam sebab dia delay daripada Doha tadi. So jom kita naik. Okay, jom kita boarding kapal terbang. Okay, sekarang kita dah naik pesawat. Duduk sebelah tingkap. Tempat yang best, tempat yang cantik sebab tingkap ni nampak seluruh dia punya kepak. So kalau dia landing ada flaps dia, ada spoiler, memang cantik. Sekarang kita berada dekat airport Doha. Transit 5 jam. So kita ada lagi masa dalam 2 jam setengah untuk kita naik pesawat untuk balik Malaysia. Tapi okey je sebab airport Doha ni dia selesa lah, tengok. Tempat duduk pun luas. Lepas tu mana? Oh ni. Ada tempat cas. Sambil-sambil pandang pemandangan yang indah. Depan ni ada kapal terbang.
So macam okay, Airport Doha best. Sebab tu lah Airport Doha nombor 1 airport dekat dalam dunia 2024. So cuba tengok pemandangan, memang cantik je. Okay, untuk pengetahuan korang, depan ni adalah Boeing 787-9 Dreamliner. So nampak Dreamliner, nampak belakang tu. Tengok, lepas tu dia punya engine smart kan. Dia macam bergirigi. Lepas tu macam dia punya depan pun macam smart. Ni antara one of my favourite airplane juga lah sebenarnya kan. Saya belum tercapai lagi nak naik dia. Hopefully lepas ni kita akan naik dia pergi ke Kuala Lumpur. So depan ni pula Boeing, bukan Boeing, ini Airbus A350. Ini number 1 my favourite aircraft lah. Hari tu Alhamdulillah surprise dapat naik ni tiba-tiba daripada Doha ke Jeddah. Alhamdulillah, wishlist saya dah tercapai lah. Saya dah naik favourite aircraft saya. Yang ni je saya belum naik. Harap-harap hari ni saya akan naik ni. Lepas tu yang paling saya excited, sebab tadi saya katakan saya suka Boeing 787 kan. Saya dapat Boeing 787, saya dapat naik. Alhamdulillah, saya dapat naik. Okay guys, pesawat kita dah sampai. Boeing 787-9. First time ni nak naik, excited ni. First time. Pesawat favourite saya juga ni. Let's go. So jom kita naiki pesawat 787 Dreamliner for the first time. Pengalaman pertama, excited ni. Ni sekarang pukul 2 pagi so ngantuk sikit muka barai. Tak pula tu. Sejuk. Kita nak terbang ke KL 787. So sekarang baru lepas take off. Dah pukul 2.50 pagi. So tadi kita tanya cabin crew macam mana kalau nak kita bersahur dan nak bila masuk waktu subuh ke dalam flight ni. So orang kata sebab ada cabin crew yang Melayu, dia kata lepas take off kalau boleh terus makan sebab pukul 3 subuh macam tu dah masuk dah azan subuh lah kat sini. So bila macam tu diorang terus bagi kita makanan, diorang bagi kita sandwich dengan air mineral. Dapat 2 tau. So macam bagus, baik gila diorang sediakan macam ni. So jom kita makan macam mana rasa dia. Sekarang kita dah sampai kat Malaysia. Sekarang pukul 2.40 petang. Kita punya flight malam tadi pukul 2.30 malam. So dalam flight memang tidur je lah. Dan kita sempat merasa sahur dalam flight. So pengalaman dia okay, best, menarik. Kru kata Airways pun best. Dia provide makanan awal sebab dia tahu kita nak sahur. Sebab kalau kita makan makanan lambat nanti kita tak dapat sahur kan. So Alhamdulillah baru hari turun. So far naik 787 memang best. Tingkap dia luas.
Kursi dia besar, TV dia best. Cumanya tak ada wifi je. So sekarang kita dah sampai ke Malaysia. Alhamdulillah. Saya rasa perjalanan ke umrah yang best. Mekah dan Madinah yang kota Airways memang best. So terbaik. So kan tadi flight terbang awal pagi. So saya tanya, sebelum terbang tu saya dah tanya dia punya kru, nanti kapten ada announce tak waktu masuk waktu ni lah, waktu subuh kan, sebab kita nak berpuasa. Lepas tu tiba-tiba dia kata kalau dah terbang 30 minit lepas terbang dah terus waktu sahur. So macam alamak, macam ni tak boleh makan kan. So dia kata tak apa, nanti dia sediakan makanan. So dia bagi makanan, dia bagi sandwich dengan dia bagi ni air mineral 2. So memang kru dia sangat-sangat baik. Memang sangat-sangat terbaik punya servis. Lepas tu bila dah lepas makan pun terus tidur, bangun-bangun dah nak sejam kan. Tidur. Lepas tu kan bangun-bangun sejam lagi nak sampai Malaysia. Dah memang tak sedar lah. So dalam perjalanan saya mengejar umrah ni, banyak pengalaman yang saya belajar, banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya timba, banyak cerita yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi. Saya rasa macam ini perjalanan yang paling bermakna. Saya tak akan lupakan perjalanan ni. Saya nak sharekan kepada korang semua perjalanan saya ni. Okay guys, terima kasih untuk menonton. Jumpa lagi korang di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.